contoh yang paling terdekat lah, anjing. Okay. Kita boleh tak belanjing? Boleh. Tapi adalah guidelines je. Kita tak boleh nak sentuh dalam keadaan dia basah. Kita tak boleh nak nak mandikan dia. So kalau anjing ni kita hanya boleh sentuh dia waktu dia kering ataupun kita berlapik. Sebab ada orang Islam yang gunakan anjing untuk keselamatan, security apa semua kan. Betul. So boleh. Tapi ada orang Islam yang dia nak bela anjing macam dia bela kucing. Lepas tu dia paparkan kepada sosial media. Paparkan kat sosial media, dia pegang anjing tu jilat-jilat dia apa semua. So benda tu jelas haram lah. Kan? Bila anjing tu jilat apa semua. So dia memaparkan as if benda tu macam boleh je dalam Islam. So benda tu dah membawa kepada liberal lah secara tidak langsung. Gitulah. Sebenarnya benda yang pasal liberal ni dia memang agak crucial lah bagi kita untuk yang berfikir. saya cerita tu sikit je tu. Sebabnya kalau bahagian umum pun dorang kat Malaysia ni makin lama makin mengetahui tentang keberadaan mereka ni. Betul. Dari segala sudut. Nak mencipta satu hak kebebasan bersuara. Ya, betul. Nak hak sama rata dan paling sebagainya. Paling bahaya yang saya pernah terbaca pasal liberal ni. Diorang sampai request kerajaan ataupun Jabatan Agama Islam, semua Kementerian Agama untuk buat pentafsiran semula ayat Quran, nak bagi sama level dengan agama-agama lain, dengan kehidupan seharian dia, dengan dia nak kata macam ikut trend semasa lah. Macam janganlah jumut macam tu lah. Sampai tahap macam tu tau. Rindu kepada Tanah Suci? Jangan lupa dapatkan wangin Raudhah dan juga kasturi dari bumi Madinah Al-Munawwarah khas daripada di Haramain.